Yelah, kita ni level kanak-kanak je. Lu tahu itu bas mini kan? Inilah sampel bas mini. Jadi dia enggak ada, kita panggil apa nama tu, prototype design tu, itu 3D printing tu enggak ada pada zaman itu kan. Dia ada design gini simbol dia kan. 72 aku tak tahulah road mana. Yang aku ingat itu apa nama, bas mini nombor 14 itu daripada Gombak itu kan. Enjoy je naik bas mini 50 nombor 14. Bayarannya 50 sen je kan. Itu yang aku ingat lah kan. Tapi yang lu lihat sendiri, ini design bas mini ni, dia refresh balik kan. Era-era bas mini, dia sudah segregate itu company yang joint venture lah design bas mini ni. Tapi kalau lu mau tahu, itu era motorsport tu dia bermula dengan bas mini lah. Bas mini era bas mini nombor 72 aku tak tahulah road tu mana kan. Tapi aku ingat bas mini nombor 14. Bas mini nombor 14 pun dia punya driver dia pun hebat juga kan. Lagi-lagi lah pakai manual kan. Lagi dia pakai air cool gitu kan. Air cool. Naik bas mini himpit-himpit gitu, raba-raba gitu kan. Oh, syok banget kan. Jadi aku tak tahulah, aku bangun-bangun aja kan di sini sudah ada kita panggil apa nama itu, pelanggaran teknologi gitu kan. Revolusi teknologi. Aku pun sakit kepala ni kan. Ngapain aku berada di sekitar sini pun aku enggak tahu kan. Aku bukan orang sini kan. Itulah yang reka cerita ni aku pening lah kan. Tapi aku stuck di sini. Call teman-teman pun enggak ada jawab kan. Enggak ada siapa membawa aku pulang. Aku cari girlfriend kat sini pun enggak ada siapa yang mengaku aku girlfriend dia kan. Itu yang aku pening kepala kan. Tapi lu ingat ya, itu bas mini tu 50 sen je tau. Enjoy dia kan. Lagi sama dia pakai diesel gitu kan. Itu bas mini Mercedes gitu kan. Oh, hebat banget driver dia, motorsport dia. Dari divider pun dia boleh naik kan. Enjoy banget je naik divider kan. Lagi dia punya corner pun hebat banget kan. Tapi sekarang semua sudah protokol kan. Aku boring lah protokol ni. Aku mau driver motorsport itu daripada bas mini kan. Dilahirkan kembali kan. Diwujudkan kembali kan. Manual. Kasih hantam itu PJ lah. Berapa masuk Kuala Lumpur kan. Terima kasih.